Salam. Hari ini kita sambung tentang subjek kita yang lepas, iaitu cinema culture. Pernah saya tekankan yang ada beberapa golongan yang penting dalam konteks cinema culture ni. Yang pertama adalah pembikin filem. Kedua adalah pengkritik filem. Ketiga adalah penonton, dan keempat adalah institusi yang bertanggungjawab dalam industri filem di sesebuah negara. Hari ini kita sentuh tentang elemen yang ketiga, iaitu penonton. Penonton sangat penting untuk menentukan sama ada cinema culture sesebuah tempat atau negara itu kaya ataupun tidak. Kerana penonton menentukan sama ada filem-filem mendapat sambutan atau tidak. Dan ini juga bergantung kepada tahap pemikiran dan pemahaman penonton terhadap seni filem. Satu perkara yang sangat penting adalah pembangunan pemikiran dan pembangunan penonton itu sendiri, maknanya audience development. Dan terbukti dalam beberapa negara wujud gerakan untuk menambahkan pemahaman penonton terhadap seni filem konsepnya. Kalau contoh yang paling dekat adalah pada tahun 2016, INCAA, iaitu Badan Pembangunan Filem di Argentina, telah memperkenalkan mata pelajaran apresiasi filem di sekolah rendah. Ini adalah kerjasama mereka dengan Kementerian Pendidikan di Argentina pada masa itu. Dan di British Film Institute ada effort yang dipanggil Cinema for All, iaitu konsep gerak sinema community yang dibuat di seluruh UK. Maknanya ada juga BFI menyediakan funding untuk siapa yang nak menggerakkan sinema community di United Kingdom. Dan banyak lagi effort seperti Yamagata di Jepun, Yamagata Community Cinema, dan di US AFI menggerakkan community cinema. Dan ini adalah tanpa kalau kita tidak membangunkan penonton, industri tidak akan membangun. Kita kena faham bahawa minat menonton filem adalah lain dengan cinema culture. Cinema culture adalah pemahaman yang mendalam terhadap seni filem itu. Dan ini melibatkan tayangan, diskusi dan juga pembelajaran tentang aspek bukan pemikiran filem, tapi apresiasi filem itu sendiri. Saya akan sambung lagi tentang tajuk cinema culture ini.